Yeay, kita kembali ke Chelsea Preview. Satu perlawanan yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat Liverpool yang sekarang berada di dalam gol kerana daripada duduk depan sikit, peminat Chelsea ada dalam lagi. So, perlawanan ni semestinya akan sengit di antara dua kelab yang cuba mencari identiti diri sendiri. Arne Slot pastinya akan bermain tiki-taka. Pass, back to Freddie Woodman, pass, dan pass lagi. Chelsea tu tak tahulah, pemain hebat, ada nama, spend berbilion, tapi itulah, apa pun permainan ni harapnya tidak membosankan. Bermain di Anfield dan semestinya Freddie Woodman akan menjaga gol, Virgil, tapi bukan Konate, Joe Gomez untuk main centre back dengan dia, Jeremy Frimpong untuk back kanan dan Andrew Robertson back kiri. Middle of the park, center, nak Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones. Okay. Sebelah kanan dan sebelah kiri kita letak sebagai tanda tanya. Nombor 10 semestinya Wirtz. Di depan sekali, siapa yang akan bermain di hadapan dengan ketiadaan Isak dan juga Hugo Ekitike? Sudah semestinya Cody Gakpo. Sebelah kiri, kita ingin melihat Rio Nggomowa mulakan perlawanan ni. Dan sebelah kanan, kita akan lihat Federico Chiesa mulakan perlawanan ni. Menang, lagi bagus. Kita akan menghampiri kedudukan liga yang baik untuk selamat untuk dapat ke UCL tahun depan. Kalah, malu kalah dengan Chelsea. Tim yang duk kena bantai dengan semua orang. Malu kalau kalah dengan Chelsea, especially terutama sekali dekat Anfield. Okay. No kalah-kalah. Menang saja. Jumpa lepas game. Bye.